Korang tahu tak, minggu lepas Blood Moon telah pun menghiasi langit kita dekat Malaysia ni. Tak tahu? Sini Geng Geo nak story. 3 Mac lepas bersamaan 13 Ramadan, Geng Geo sempatlah hadir ke planetarium negara. Diorang ni anjurkan program khas pencerapan gerhana bulan penuh sempena fenomena Blood Moon. Macam-macam aktiviti yang ada dekat sini, termasuklah iftar, taklimat astronomi, kuis, dan yang paling best tu, tengok gerhana bulan secara live guna teleskop. So, kepada yang tak tahu apa sebenarnya Blood Moon ni, sini nak explain. Sebenarnya Blood Moon ni berlaku masa gerhana bulan penuh. So, sekarang ni geng, bumi kita ni betul-betul tepat dekat antara matahari dan bulan. Cahaya matahari tak sampai terus ke bulan sebab dihalang oleh bumi, tapi cahaya tu masih lalu atmosfera bumi. Atmosfera bumi ni akan tapis cahaya biru tersebar keluar dan yang tinggal hanyalah cahaya merah, dan akhirnya membuatkan bulan nampak merah gelap dekat langit. Sebab itulah fenomena ni dipanggil Blood Moon. Dalam bahasa Melayu pula, bulan merah boleh, bulan berdarah pun boleh. Ikutlah yang mana-mana. Fenomena ni bukan selalu terjadi pun geng, tapi sekali jadi memang sangat terkesima, dan itulah kuasa Allah yang maha besar. Bulan yang kita nampak setiap malam tiba-tiba berubah warna. So gang, inilah pengalaman paling berharga untuk Geng Geo. Sangat menakjubkan. Kepada korang yang tak dapat join hari tu, tak apa, jangan sedih-sedih. Tengok je lah dekat medsos. Dapat something.